Hello semua, saya Dr. Nur Aminah. Hari ini kita akan membincangkan satu soalan yang mungkin anda agak malu untuk bertanya, tetapi anda sebenarnya sangat mengambil berat mengenainya. Di klinik saya sering didatangi lelaki berusia 60-an dan 70-an yang dengan malu-malu bertanya kepada saya, Dr. Nur Aminah, saya sudah tua, bolehkah saya masih melakukannya sendiri? Saya dengar perbuatan itu sangat berbahaya kepada prostat dan malah boleh menyebabkan masalah serius. Adakah itu benar? Setiap kali saya mendengar soalan ini, saya dapat merasakan kerisauan di hati semua orang. Terdapat pelbagai pendapat yang berlega di internet, setengahnya malah sangat menakutkan, seolah-olah apa sahaja yang berkaitan dengan seks menjadi tabu bagi lelaki selepas pertengahan umur. Hari ini saya akan merumuskan dan menjelaskan dengan terang apa yang berlaku kepada prostat, organ yang sangat penting dalam tubuh kita apabila kita melakukan aktiviti menenangkan diri sendiri, onani, selepas umur 60 tahun. Terdapat 6 perubahan utama di sebalik perkara ini, setengahnya positif manakala yang lain adalah tanda amaran yang perlu kita perhatikan. Ini bukan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Memahami perubahan ini adalah penting untuk membuat keputusan paling bijak demi kesihatan kita dan membina tabiat yang lebih baik supaya kita boleh menghadapi setiap hari dengan keyakinan dan ketenangan fikiran yang lebih tinggi. Sila ikuti saya sehingga tamat. Anda mungkin kagum dengan keajaiban tubuh anda dan pengetahuan muda ini mungkin membantu anda mengelakkan banyak masalah kesihatan yang tidak perlu pada masa hadapan. Salah satu fungsi utama kelenjar prostat kita adalah menghasilkan cecair yang membentuk air mani. Apabila usia kita meningkat, jika cecair ini tidak dikeluarkan secara berkala dari kelenjar sisa metabolik, sisa hormon dan malah bahan keradangan mungkin mula terkumpul. Bayangkan ia seperti paip air di rumah anda. Jika ia tersumbat untuk masa yang lama, air akan mengalir ke dalam kelenjar. Permukaannya cenderung untuk mengumpul kotoran dan daki yang secara semula, jadi akan menyebabkan masalah dari masa ke masa. Bahan-bahan yang tidak dikeluarkan ini boleh merengsakan prostat dan malah menyebabkan kerosakan mikro pada peringkat sel. Ini berkaitan dengan risiko prostatitis pada masa hadapan. Sesetengah saintis percaya bahawa ejakulasi yang kerap adalah seperti pembersihan berkala untuk prostat yang membantu membuang sampah yang berpotensi ini dan mengekalkan persekitaran kelenjar yang sihat. Terdapat kajian antarabangsa mengenai perkara ini. Satu kajian terkenal yang dijalankan oleh Universiti Harvard mendapati bahawa lelaki berumur 20 hingga 29 tahun yang berejakulasi lebih daripada 21 kali sebulan mempunyai risiko kanser prostat yang jauh lebih rendah berbanding lelaki yang berejakulasi kurang daripada 7 kali. Tentu saja nombor ini tidak bertujuan untuk diambil sebagai kisah kejayaan mutlak, sebaliknya mendedahkan satu corak yang mungkin ejakulasi mungkin merupakan bahagian penting dalam melindungi kesihatan prostat. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan di sini bahawa ejakulasi itu sendiri bukanlah ubat ajaib untuk merawat atau menjamin kesihatan. Ia hanyalah sebahagian kecil daripada teka-teki untuk mengekalkan kesihatan keseluruhan. Untuk benar-benar mengurangkan risiko penyakit berkaitan prostat, terutamanya bagi lelaki berusia lebih 60 tahun, kita harus menumpukan pada strategi kesihatan yang menyeluruh yang merangkumi diet seimbang, gaya hidup aktif, pengurusan tekanan yang berkesan dan yang paling penting pemeriksaan kesihatan secara berkala. Seterusnya, mari kita bercakap tentang satu lagi manfaat yang ramai orang tidak tahu, ialah bagaimana ejakulasi yang kerap boleh membantu melegakan ketidakselesaan yang disebabkan oleh kesesakan prostat, prostate congestion. Ini kadang-kala dipanggil pengosongan prostat dalam perubatan. Prostat kita menyimpan air mani selepas menghasilkannya. Jika ia tidak dilepaskan untuk masa yang lama, ia terkumpul di dalam kelenjar, mewujudkan sedikit tekanan dalaman yang dikenali sebagai kesesakan. Ini adalah keadaan biasa bagi ramai lelaki pertengahan umur dan warga emas. Kesesakan ini mungkin menyebabkan anda berasa kembung dan senak di bahagian bawah perut atau perlu kerap ke tandas pada waktu malam. Ini benar terutamanya bagi mereka yang sudah mempunyai hyperplasia prostat benigna, BPH atau prostatitis kronik
Dalam kes-kes ini, cecair yang tertahan boleh membengkakkan lagi prostat yang sedia sensitif, memberikan tekanan pada pundi kencing. Walaupun keadaan fizikal setiap orang berbeza, tiada penyelesaian yang sesuai untuk semua. Jawapan standardnya ialah, tetapi dari segi perubatan ejakulasi sememangnya boleh digunakan sebagai kaedah fizikal yang sangat semula. Jadi untuk membantu kita mengurangkan tekanan di dalam prostat. Tentu saja jika anda berasa sakit selepas ejakulasi atau gejala tidak bertambah baik, ia mungkin bermakna terdapat masalah lain yang lebih mendalam. Pada masa ini anda mesti mendapatkan bantuan doktor profesional. Tetapi bagi kebanyakan lelaki berusia lebih 60 atau 90 tahun, onani secara sederhana dan teratur sememangnya benar-benar membantu melegakan kesesakan prostat dan membuatkan anda berasa lebih selesa. Jika anda rasa anda telah mempelajari sesuatu yang baharu tentang kesihatan, tinggalkan komen di bawah dengan perkataan kesihatan untuk memberitahu saya anda masih dalam talian dan kita boleh belajar bersama. Seterusnya, mari kita bercakap tentang hormon. Setiap kali kita berejakulasi, walaupun melalui menenangkan diri sendiri, perubahan halus berlaku dalam sistem hormon kita. Yang paling penting antaranya ialah hormon lelaki kita, testosteron, dan terbitannya yang lebih kuat, dihidrotestosteron, DHT. Hormon-hormon ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan prostat, kekuatan otot dan vitaliti lelaki secara keseluruhan. Secara amnya, tahap testosteron turun naik secara semula, jadi sepanjang hari, dan selepas ejakulasi, ia biasanya menurun buat sementara waktu. Bagi lelaki muda, perubahan ini kecil dan tubuh cepat kembali seimbang. Walau bagaimanapun, bagi lelaki yang lebih tua, terutamanya mereka yang berusia 60-an dan 70-an, penurunan sementara ini mungkin lebih ketara. Sesetengah mungkin merasakan penurunan tenaga secara tiba-tiba, kurang motivasi untuk melakukan sesuatu atau pemulihan yang lebih perlahan daripada sakit otot selepas bersenam. Berita baiknya ialah penurunan sementara testosteron ini biasanya kembali ke tahap normal dalam masa 24 jam. Walau bagaimanapun memahami corak semula, jadi tubuh boleh membantu lelaki yang lebih tua mengurus kehidupan dan kekuatan fizikal mereka dengan lebih baik, terutamanya jika tahap testosteron anda sudah rendah disebabkan usia. Sekarang mari kita bercakap tentang DHT atau dihidrotestosteron. Ia adalah versi testosteron yang lebih kuat dan memainkan peranan penting dalam perkembangan lelaki dan kesihatan seksual. Walau bagaimanapun terlalu banyak sesuatu pun tidak elok. Apabila DHT terkumpul terlalu banyak dalam tubuh, terutamanya dalam tisu prostat, ia akan menyebabkan masalah. Sesetengah kajian menunjukkan bahawa ejakulasi yang kerap mungkin membantu mengawal tahap DHT dan menghalangnya daripada terkumpul secara berlebihan dalam prostat. Ini juga mungkin menjadi salah satu sebab mengapa corak ejakulasi yang sihat boleh membantu mengurangkan risiko ketidakselesaan prostat dari masa ke masa. Encik Osman, seorang lelaki berusia 68 tahun yang tinggal di Ipoh, adalah contoh seseorang yang merasakannya. Dia sering berasa lebih cepat letih dan tidak bertenaga untuk melakukan apa-apa. Selepas perbincangan terperinci dengan doktornya, dia menyedari bahawa onani malam yang kerap dilakukannya ditambah dengan kualiti tidur yang buruk dan kurang bersenam mungkin telah menyumbang kepada ketidakseimbangan hormonnya. Dia kemudian mula menyesuaikan jadual tidurnya untuk memastikan tidur yang cukup, melakukan senaman angkat berat ringkas untuk mengekalkan kekuatan otot dan meningkatkan pengambilan protein berkualiti tinggi dalam dietnya. Encik Osman mendapati bahawa selepas membuat perubahan ini, dia bukan sahaja berasa lebih bertenaga tetapi juga mengekalkan kehidupan peribadi yang sihat dan bahagia. Jadi apa intipatinya di sini? Perubahan hormon adalah sebahagian semula jadi daripada proses penuaan. Onani itu sendiri tidak berbahaya, tetapi keseimbangan adalah kunci, terutamanya apabila anda ingin melindungi tahap tenaga anda dan menyokong kesihatan prostat jangka panjang. Jika anda melihat keletihan kronik, kurang minat dalam keintiman atau kelemahan otot, berjumpa doktor untuk memeriksa tahap hormon anda mungkin idea yang baik. Satu lagi perkara penting ialah perubahan dalam aliran darah.
Apabila lelaki terangsang sama ada melalui keintiman dengan pasangan atau menenangkan diri sendiri, salah satu tindak balas yang paling segera ialah lonjakan darah ke pelvis. Lonjakan aliran darah ini membawa lebih banyak darah yang kaya dengan oksigen ke banyak organ termasuk prostat. Prostat kita terletak di bawah pundi kencing dan memainkan peranan utama dalam penghasilan air mani. Apabila tubuh bersedia untuk berejakulasi, ia secara semula jadi mengepam lebih banyak darah ke kawasan tersebut untuk membantu kelenjar melakukan kerjanya dengan berkesan. Ini adalah proses fisiologi yang benar-benar sihat dan normal bagi kebanyakan lelaki. Walau bagaimanapun bagi setengah rakan-rakan, terutamanya mereka yang sudah mempunyai hiperplasia prostat benigna atau keradangan peningkatan aliran darah secara tiba-tiba, ini mungkin menyebabkan pembengkakan sementara pada prostat. Ini mungkin menjelaskan mengapa sesetengah lelaki yang lebih tua berasa sedikit berat tekanan atau rasa sakit yang tumpul di bahagian bawah perut selepas ejakulasi. Seorang pesakit mempunyai hiperplasia prostat ringan tetapi dia sentiasa mengawalnya dengan baik tanpa sebarang masalah besar. Walau bagaimanapun, dia baru-baru ini menyedari rasa sakit tumpul di bahagian bawah perutnya selepas ejakulasi yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Pada mulanya dia menyangka ia hanya sebahagian daripada penuaan dan tidak mengambil serius. Tetapi apabila ketidakselesaan ini mula menjejaskannya, dia memutuskan untuk berunding dengan doktor mengenai tidurnya. Saya menjelaskan bahawa aliran darah tambahan semasa rangsangan seksual boleh menyebabkan prostatnya yang sudah sedikit membesar menjadi sedikit bengkak membawa kepada tekanan sementara ini. Ini tidak berbahaya dengan sendirinya tetapi memerlukan pengurusan yang lebih teliti. Nasihat saya kepada Encik Hassan ialah minum lebih banyak air dan makan lebih banyak makanan anti radang seperti yang kaya dengan omega, 3 minyak ikan atau kunyit dan cuba beberapa senaman relaksasi otot lantai pelvis yang mudah. Dalam kebanyakan kes, ketidakselesaan selepas ejakulasi ini adalah sementara dan tidak perlu terlalu risau. Ia hanyalah reaksi normal tubuh untuk menyesuaikan diri dengan perubahan aliran darah. Walau bagaimanapun, jika ketidakselesaan ini berlarutan untuk masa yang lama atau menjadi sakit atau malah menjejaskan pembuangan air kecil, anda mesti meminta doktor profesional untuk membantu anda melakukan pemeriksaan terperinci. Seterusnya, mari kita lihat perkara ini, bagaimanakah ia mempengaruhi pembuangan air kecil dan kawalan pundi kencing kita. Apabila lelaki semakin tua, masalah kesihatan kencing cenderung menjadi lebih biasa. Menariknya, onani mungkin menjejaskan fungsi sistem kencing buat sementara waktu, terutamanya bagi mereka yang sudah mempunyai masalah prostat. Prostat kita terletak di bawah saluran keluar pundi kencing dan mengelilingi sebahagian daripada uretra saluran yang membawa air kencing keluar dari tubuh. Hubungan antara kedua-dua jiran ini sangat rapat sehingga sebarang perubahan dalam prostat, malah perubahan sementara semasa ejakulasi mungkin menjejaskan pengalaman membuang air kecil anda. Semasa ejakulasi, prostat akan mengecut dahulu dan kemudian mengendur. Proses semula jadi ini kadang-kala menyebabkan keinginan jangka pendek untuk membuang air kecil atau perasaan bahawa pundi kencing tidak kosong sepenuhnya. Keadaan ini amat biasa berlaku pada lelaki dengan hiperplasia prostat benigna BPH kerana prostat yang membesar memberi tekanan pada uretra, menjadikan pembuangan air kecil lebih sukar dan perubahan keadaan otot selepas ejakulasi mungkin menjadikan keadaan ini lebih jelas buat sementara waktu. Sesetengah lelaki telah melaporkan bahawa aliran air kencing mereka nampak menjadi lebih lemah atau mereka perlu pergi ke tandas dengan lebih kerap dalam tempoh masa yang singkat selepas onani. Kaedah yang lebih berkesan adalah menghadkan pengambilan minuman berkafein dan alkohol pada waktu malam dan memberi lebih perhatian untuk minum air secara sekata pada waktu siang. Daripada menegok jumlah yang besar, sekaligus anda juga boleh merekodkan gejala anda dan memerhati bila pembuangan air kecil paling sukar. Selepas satu tempoh masa melalui pelarasan halus ini, anda akan mendapati bahawa kekerapan kencing malam telah bertambah baik dan rasa kawalan pundi kencing juga telah bertambah baik. Jadi bagi lelaki tanpa masalah prostat onani mungkin mempunyai kesan sebaliknya. Ia boleh membantu mengendurkan otot lantai pelvis, dengan itu menyokong aliran air kencing yang lebih lancar.
Sesetengah doktor malah percaya bahawa ejakulasi sekali-sekala membantu mengekalkan keanjalan dan kelembutan tisu prostat, mengurangkan pengumpulan cecair yang boleh menyebabkan keradangan. Prinsip yang paling penting sentiasa adalah mendengar tubuh anda. Jika anda mendapati bahawa kesukaran membuang air kecil atau ketidakselesaan selepas ejakulasi menjadi semakin teruk, ia mungkin tanda amaran bahawa terdapat masalah yang lebih mendalam yang memerlukan bantuan perubatan. Akhir sekali, mari kita bercakap tentang kesan onani terhadap peredaran darah. Ini untuk rakan-rakan pertengahan umur dan warga emas kita. Ia amat penting apabila anda melakukan sebarang aktiviti seksual sama ada bersendirian atau bersama pasangan. Kadar denyutan jantung anda meningkat dan saluran darah anda mengembang, membolehkan darah yang kaya dengan oksigen mengalir dengan lebih bebas ke seluruh tubuh anda. Peningkatan sementara dalam peredaran ini serupa dengan sesi senaman aerobik ringan yang boleh memberikan sedikit manfaat kepada kesihatan vaskular kita. Bagi ramai orang, proses ini boleh membantu melegakan tekanan dan memperbaiki mood. Ini kerana semasa rangsangan seksual, semasa orgasme, tubuh kita membebaskan bahan kimia semula, jadi yang dipanggil nitrat oksida yang membantu mengendurkan dinding saluran darah, membolehkan darah mengalir dengan lebih lancar. Kadang-kadang ia malah boleh menurunkan tekanan darah buat sementara waktu. Sesetengah kajian telah menunjukkan bahawa aktiviti seksual yang kerap mungkin menyokong kesihatan jantung kita dengan melegakan tekanan dan menggalakkan peredaran darah yang lebih cekap. Walau bagaimanapun, bagi lelaki yang sudah mempunyai penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau masalah kardiovaskular, kesannya mungkin lebih kompleks. Encik Latif, 73 tahun, yang tinggal di Kuantan, sentiasa mengekalkan gaya hidup yang agak aktif, gemar berjalan kaki dan mendaki bukit. Walau bagaimanapun, dia mula menyedari bahawa dia kadang-kadang akan mengalami pening ringkas selepas orgasme. Pada mulanya dia tidak menyangka ia disebabkan oleh usianya. Walau bagaimanapun, selepas pengalaman pening yang lebih jelas, dia memutuskan untuk berunding dengan doktor. Selepas pemeriksaan, dia mendapati bahawa tekanan darahnya memang meningkat sedikit selepas aktiviti seksual. Ini menjelaskan gejalanya. Dengan memastikan dia cukup hidrasi, menyesuaikan sedikit dietnya dan menguruskan aktiviti fizikalnya dengan lebih baik, Encik Latif dapat menikmati kehidupan normalnya tanpa ketidakselesaan. Pengalamannya mengingatkan kita bahawa walaupun perubahan fizikal ini biasanya tidak berbahaya, ia juga boleh menjadi isyarat daripada tubuh bahawa mungkin terdapat masalah yang lebih mendalam. Peredaran darah yang lemah juga boleh menjejaskan fungsi seksual secara langsung. Ramai lelaki dengan masalah aliran darah mengalami ereksi yang lemah atau tertunda. Ini sebenarnya salah satu tanda amaran awal kesihatan vaskular yang lemah, kerana tindak balas fisiologi terhadap ereksi sangat bergantung pada peredaran darah yang sihat. Keadaan seperti kolesterol tinggi, arteriosklerosis atau diabetes boleh menjejaskan aliran darah. Malah sesetengah doktor menganggap perubahan dalam fungsi ereksi sebagai barisan hadapan bagi masalah kesihatan kardiovaskular. Jadi walaupun onani itu sendiri tidak akan meningkatkan peredaran darah anda secara drastik, ia boleh menjadi sebahagian daripada gaya hidup seimbang yang mengekalkan kesihatan kardiovaskular secara keseluruhan. Adalah penting untuk memberi perhatian kepada reaksi tubuh anda. Jika anda kerap berasa pening, letih luar biasa atau menyedari degupan jantung yang sangat laju selepas ejakulasi, jangan abaikan isyarat ini. Mungkin sudah tiba masanya untuk berunding dengan doktor bagi mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kesihatan kardiovaskular anda. Kebenarannya ialah tubuh kita sentiasa berubah. Dan semakin kita memahami perubahan ini, semakin baik kita boleh menjaga diri kita. Bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga dari segi mental dan emosi. Topik onani sering dilihat sebagai sesuatu yang sangat peribadi dan malah agak memalukan. Tetapi seperti yang kita pelajari hari ini, ia berkait rapat dengan kesihatan lelaki, mempengaruhi fungsi prostat, keseimbangan hormon, kesihatan emosi, corak pembuangan air kecil dan peredaran darah. Bagi kualiti hidup keseluruhan kita, pengajaran paling penting di sini ialah keseimbangan. Seperti banyak perkara dalam hidup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit adalah baik.
Apabila anda mendengar dengan teliti isyarat yang dihantar oleh tubuh anda dan membuat pelarasan kecil, tetapi bernas anda boleh terus menghadapi dan menangani perkara ini dengan cara yang membuatkan anda berasa selesa, sihat dan tenang. Jika anda merasakan sesuatu yang luar biasa atau membimbangkan dalam tubuh anda, jangan abaikannya. Kesihatan anda berhak mendapat perhatian tertinggi dan penjagaan terbaik anda. Jika video ini telah memberi anda inspirasi baharu atau membuatkan anda berasa lebih yakin, sila ingat untuk memberikan tanda suka kepada Dr. Nur Aminah. Setiap sokongan anda adalah motivasi terbesar untuk membantu saya terus berkongsi. Saya berharap dengan tulus ikhlas agar semua yang datang ke saluran Vitality di usia tua akan sihat dan bahagia. Terima kasih kerana menonton. Saya Dr. Nur Aminah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.